Ni bukan Tokyo Drift, tapi vibe dia memang macam Tokyo Drift versi KL. Beza dia, ni bukan dekat jalan awam, bukan dekat dalam town, bukan tempat orang pop and bang kereta sampai kacau pengguna jalan raya. Weekend baru ni aku lepak di House of Motorsport Underground, event kereta yang dianjurkan oleh Faris Azri dari Choi Motorsport. Event ni dia pada 20 dan 21 Jun 2026 dari jam 4 petang sampai 12 malam, bertempat di APDC Crew Circuit Maep Sedang. So aku datang malam lah, so dia tak panas sangat. Memang ngam untuk lepak, tengok kereta, jumpa geng-geng kawan-kawan apa semua kan. Layan suasana event kereta hujung minggu. Dekat event ni dia ada macam-macam tau. Ada auto show, pop and bang, drift show, drift taxi, booth makanan pun ada. Senang cerita, kalau kau minat kereta, minat drift, minat motorsport, memang boleh lepak lah kat sini. Lepak lama-lama pun tak ada hal. Tapi aku perasan satu benda, walaupun aktiviti lain banyak, kebanyakan yang datang memang banyak tengok drift je. Sebab memang padu kereta semua power dengan bunyi enjin, dengan dia punya drift tu, dengan asap tayar. Crowd memang ramai dekat tempat drift je. Memang rasa macam dalam movie, cuma kali ni dekat Maep Sedang, versi real punya. Tapi bagi aku, benda paling best bukan setakat pasal kereta tu power. Benda paling best adalah event macam ni bagi ruang untuk geng-geng kereta lepak di tempat yang betul. Sebab kita tahu minat kereta ni, kalau tak ada tempat yang betul, ramai yang akan buat port sendiri. Lepak kat town, rem sana sini, belanja kereta kat jalan awam. Kadang-kadang sampai ganggu orang lain, boleh jadi aksiden pun dia juga. Padahal minat kereta ni tak salah pun. Yang penting kena ada tempat yang betul untuk salurkan minat tu. So bila ada event macam House of Motorsport Underground ni, aku rasa benda ni bagus lah untuk scene kereta Malaysia. Geng-geng minat kereta ni ada tempat nak berkumpul, tempat nak lepak kan, nak buat aksi drift ke apa, tak ada orang marah. Nak makan sambil lepak-lepak pun boleh. Yang paling penting, semua ni berlaku dekat tempat yang lebih sesuai dan terkawal. Aku dah dengar dia orang nak buat benda ni tiap-tiap hujung minggu. Aku harap benda tu jadi kenyataan lah kan. Sebab kalau betul jadi, adalah port baru, geng-geng kereta ni nak lepak, budak-budak nak main kereta yang baru nak minat kereta ni, tak payahlah nak belanja-belanja kat jalan awam tu kan. Minat tu perlu ada, tapi biar di tempat yang betul. House of Motorsport Underground dekat Maep Sedang ni bagi aku satu port yang sempoi untuk geng kereta. Kalau kau minat auto show, drift show, modified car, port and bang dan event hujung minggu macam ni, ni memang event yang kau patut datang.